Oh Aminul Huda beri peringatan kepada UMNO Johor. Kena ingat, di Johor, UMNO boleh jadi kerajaan dekat Johor tanpa PH, tanpa DAP, tanpa PKR, tanpa siapa-siapa pun. Dia jadi kerajaan dia punya sendiri kerajaan lah. Kan? Suka hati dia lah. Dia dah nak bentuk kerajaan dengan siapa-siapa. So, hampa geng-geng PH ni kenapa koyak terus sangat bila UMNO BN tak mau bersama dengan hampa? Dengar ni. Bahawa pertama kita lihat bagaimana mereka takut. Kerana apa mereka takut? Kerana mereka bimbang kembali semula. Perkara yang kedua, Aku heran. Siapa yang takut ni? Siapa yang takut ni sebenar-benarnya ni? Sehingga menjerit ni. Bron, X, Terus Berjaya, Syakirin, Mat, Nazli, selamat datang. Kendrick, siapa yang takut sebenar-benarnya ni? PH yang takut ke? Ataupun BN yang takut ni cerita dia ni? Tengok balik. Bahawa pertama kita lihat bagaimana mereka takut. Kerana apa mereka takut? Kerana mereka bimbang kembali semula. Perkara yang kedua, pengalaman mereka yang kedua dalam pilihan raya 2018, mereka kalah teruk. Maka mereka meluluskan dalam satu undang-undang baru-baru ini melantik 5 orang adun lantikan. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam negeri Johor ini ada 7 kawasan yang pengundi DUN saja melebihi daripada 100,000 pengundi. Bayangkan, satu DUN pengundinya ada 131 di Kota Iskandar. Kalau nak dipecahkan kepada DUN, boleh dapat 3 lagi DUN. Tapi kenapa kawan kita lantik adun untuk gantikan yang sepatutnya buat persepadanan semula? Kenapa mereka tak berani untuk adakan persepadanan semula? Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka tahu bahawa 7 adun yang mempunyai lebih 100 pengundi, 100,000 pengundi, semuanya berada dalam kawasan bandar yang menjadi pengundi tegar mereka adalah Pakatan. Bermakna mereka akan hilang penyokong. Bermakna mereka tahu mereka akan tak ada penyokong-penyokong yang akan boleh memenangkan mereka. Sebab itu mereka tak mahu mengadakan persempadanan semula dalam DUN negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, negeri Johor menyumbangkan 14. Ada 14 ahli parlimen negeri Johor yang menjadi anggota dalam Pakatan Harapan. 2 daripada PN, 1 daripada muda. Yang membawa maksud apa tuan-tuan dan puan-puan? Negeri Johor sebenarnya dikuasai oleh Pakatan. Sebab itu saya selaku rakan dalam pimpinan ini selalu mengingatkan kepada rakan-rakan. Pengalaman PH 1.0, kita dihianati oleh rakan kunci kita. Kita ditikam dalam keadaan baru memerintah 22 bulan. Kalau tadi Negeri Sembilan menyatakan bahawa dia ada kapal yang ditebuk, Johor ada kapal juga, tapi kapal Pakatan Harapan cuma sampan yang diheret oleh kapal yang memerintah. Kita didudukkan dalam sampan yang kononnya masih bersama dengan kerajaan. Sampai masa hari ini dia potong tali yang sampan tadi, maka kita terumbang ambing. Adakah begitu? Adakah kita terumbang ambing? Kita akan teruskan perjuangan kita. Kita akan teruskan hasrat rakyat Johor, bangsa Johor untuk bangkit memerintah dan mentadbir negeri ini dengan lebih baik. Kerana apa? Kerana pemerintah kita di peringkat federal yang diterajui oleh Perdana Menteri kita yang kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menyusun pelbagai pembangunan dalam negeri Johor. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kata maju Johor ni kerana dia, Dengar ni. Saat-saat dia kata apa? Datuk Seri Anwar dah menyusun pembangunan di dalam negeri Johor. Aku ulang balik sikit, dengar balik. Dalam negeri Johor. Sebab itulah tuan-tuan. Kerana apa? Kerana pemerintah kita di peringkat federal yang diterajui oleh Perdana Menteri kita yang kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menyusun pelbagai pembangunan dalam negeri Johor. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kata maju Johor ni kerana dia, tanpa sokongan kerajaan federal, adakah mereka boleh jauh ke depan? Tak mungkin. Tak mungkin. Okay, itulah. Ni, tak payah sembang lah. Itu dekat DUN Johor yang dimenangi oleh Pakatan Harapan yang ada pengundi lebih 100,000. Dekat Selangor ni, hang tak mau buka mulut langsung lah. Ada di
Don beratus ribu, hang tak mau buka mulut langsung lah. Tak mau kan buat persempadanan semula. Bila orang tanya Amir, kenapa tak buat persempadanan semula? Tak apalah, nantilah. Kan? Of course, Amir, PH akan cakap, suka hati kami lah. Kalau dekat Johor, BN Johor, kalau kita tanya, kenapa tak buat persempadanan semula? Kenapa buat adulan tiket? Diorang akan jawab, kerajaan kami, suka hati kami lah. Tu je pun. Suka hatilah diorang dapat majoriti yang kukuh dalam sidang DUN. Dapat sokongan yang penuh daripada adun-adun, malah 2/3 lagi. So suka hati dia lah kerajaan dia. Dia tidak melanggar perlembagaan negeri, perlembagaan negara pun. Kalau kita pun lah kan, PH kan bersama kan jadi kerajaan. Suka hatilah kita nak buat apa pun. Geram aku. Kan? Aku download video tu. Ni, video dah. Sebab Aminul Huda cakap akan kuburkan UMNO seperti mana 2018. Mampu ke? Ataupun dia nak tabak projek, nak tabak duit, nak tabak janji macam-macam lagi dekat rakyat-rakyat Johor. Dan untuk pengetahuan hampa semua, rakyat nak bagi dekat Anwar PH jadi kerajaan kali ni je. Lepas PRU ni, kami penyokong PH ni. Kami pengundi PH. Kami cyber trooper. Mudah cakap dulu penjilat, penyokong. Pakatan Harapan pun dah tak mau Pakatan Harapan jadi kerajaan dah. Dah tak mau tengok muka Anwar di dalam pejabat-pejabat yang duk gantung dekat atas tu. Cukuplah. Dengar mereka respon balik ni. Saya tengok video di convention PH yang mana penyokong PH melaungkan UMNO khianat, tolak UMNO. Saya nak nyatakan dekat sini, dekat mana yang UMNO khianat? Sebab kita masuk pilihan raya negeri pada yang lepas, memang dalam berasingan pun kita tidak bersama, dan BN bentuk kerajaan dengan memenangi 40 kerusi itu secara sendiri. Kita tidak bekerjasama. Jadi tidak ada unsur pengkhianatan di sini. Itu yang pertama. Keduanya, keputusan untuk mempertahankan 40 kerusi ini dan bertanding di 56 kerusi adalah keputusan untuk mempertahankan kerajaan yang ditadbir tunggal oleh Barisan Nasional. Maksudnya di sini kita tidak ada pun mengkhianati sesiapa, buat MRPH ataupun PM. Bahkan PH dan PN masuk sebagai pengimbang kepada kerajaan. Itu pun yang memang statusnya sampai sekarang. Jadi di mana pengkhianatan ini? Jadi masuk ke Johor, beritahu bahawa nak kebumikan BN, kemudian label kita pengkhianat, label tolak UMNO. Jadi macam gini ke cara untuk jalan ke depan? Jadi saya rasa orang Johor lebih tahu siapa yang sebenarnya pengkhianat. Jadi satu yang cukup mendukacitakan. Okay, itulah. Siapa yang khianat? Dekat Johor, UMNO tak khianat. PH pun. PH dapat berapa belah kursi itu je. UMNO dapat 40, dapat 2/3. So, suka hati mak bapak UMNO. Okay, kita tengok video yang kedua ni, aku lupa lah. Okay, yang ni satu lagi. Sekejap, video ni, okay. Dan aku nak pergi toilet sekejap. Okay, alright. Kita dengar, mereka ni respon lagi. Sekejap. Alright, geng-geng UMNO respon kepada PH lagi. Berdentum-dentam hentam UMNO dekat dalam konvensyen Pakatan Harapan Johor. Ini cakap-cakap macam ni kadang-kadang tak berfikir ke? Pelik jugalah bila BN Johor umum kata nak bertanding solo 56 kursi. Ada yang kata UMNO pengkhianat, marah betul, melanggar perjanjian dengan perpaduan. Ada yang kata nak kuburkan UMNO. Astaghfirullahalazim. Ini cakap-cakap macam ni kadang-kadang tak berfikir ke? Kerajaan perpaduan hari ini di peringkat pusat tertubuh selepas PRU ke-15. Bila mana tidak ada majoriti, jadi wujudnya kerjasama antara BN, PH dan juga parti-parti yang lain. Itu di peringkat pusat. Tetapi di peringkat negeri Johor ni, PRN berlaku sebelum daripada tu lagi. Dan Alhamdulillah, Barisan Nasional menang 40 daripada 56 kursi. Membentuk kerajaan 2/3 pun di negeri Johor ni. Dan sudah pasti, BN Johor buat keputusan ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Antaranya, prestasi yang ditunjukkan oleh Menteri Besar itu sendiri dalam keadaan yang cemerlang. Selain daripada itu, kalau kita dapat lihat, Johor ni di bawah pentadbiran Barisan Nasional antara pelaburan negeri yang tertinggi. Peluang-peluang pekerjaan banyak diwujudkan untuk anak-anak muda dan sistem pentadbiran yang begitu efisien dan sangat-sangat disenangi oleh rakyat. Yang Amat Berhormat Presiden UMNO telah menyatakan di dalam ucapan dasar mengenai kepelikan politik. Dinamika politik hari ini menuntut kita untuk memahami dinamikanya itu sendiri. Mungkin di pusat kita boleh bekerjasama,
Tetapi di peringkat negeri konteks berbeza-beza. Masing-masing nak mengekalkan identiti parti, nak mengekalkan mandat yang sudah pun sedia ada diperolehi. Jadi kerjasama boleh diteruskan di peringkat pusat demi kestabilan negara, tetapi di peringkat negeri mungkin nafsi-nafsi. Dan apa yang paling penting, pulangkan balik kepada rakyat, dalam politik berkawan tidak semestinya bercantum. Dan bertanding solo tidak semestinya bermusuh. Dan BN Johor bertanding kerana mereka yakin mereka telah menunjukkan prestasi yang baik, dapat mandat daripada rakyat dan insya-Allah akan mengurus tadbir negeri ini dengan lebih cemerlang. Ya, itu dia daripada orang UMNO menjawab kepada Pakatan Harapan. Okey, kita nak sambung video seterusnya daripada geng-geng. Aku bawa sikit ucapan Anthony Loke pula. Kita dengar ucapan Anthony Loke lepas ni. Kita dengar yang ni. Dia ni lagi, Aminul Huda. Kita dengar tu lah. Aku pun letih ni, 2 jam lah ni. Letih tau. Rasa badan tu letih lah. Tapi seronok, gembira. Sebab satu, Allah makbulkan doa aku. Sebab aku memang semalam memang berhajat sangat. Aku nak sangat pilihan raya dalam masa terdekat. Dan hari ni, Johor tiba-tiba bubarkan. Dan kita tunggu sebab Anthony Loke kata, kalau Johor bubar, dia nak Negeri Sembilan pun bubar. Okay, kita dengar balik Kalau Johor bubar, esok Negeri Sembilan pun kita bubar esok. Boleh? Okay, itu kata Anthony Loke. So kita tengok esok adakah akan bubar lah esok kita tunggu esok. Jom kita dengar orang UMNO menjawab kepada Aminul Huda ni. Allah, sekejap. Orang UMNO menjawab kepada Aminul Huda ni sekejap. Sekejap, tarik lagi. Okey ni. Okey, jom. Kawan-kawan, bantu like dan subscribe geng. Terima kasih hadir support live Solihin Syabuddin. Hari ini kita akan kebumikan kembali untuk kali kedua. Boleh tidak? Baru-baru ini kita dengar retorik agresif daripada Pakatan Harapan Johor bercakap soal nak kebumikan Barisan Nasional buat kali kedua. Tapi mari kita pisahkan sentimen emosi politik dengan realiti sebenar. Rakyat Johor telah pun memilih kestabilan dengan memberikan majoriti 2/3 kepada Barisan Nasional kerana mereka sudah penat dengan ketidakstabilan politik. Bercakap soal nak kebumikan rakan dalam kerajaan perpaduan ianya sangatlah tidak produktif. Malah ia langsung tidak memahami realiti sebenar bangsa Johor. Yang kedua, PH mendakwa pelantikan 5 adun lantikan dibuat kerana takut dengan persempadan semula. Mari kita lihat perkara ini secara objektif. Peruntukan untuk adun lantikan ini adalah sah dari segi perlembagaan dan perundangan negeri. Apakah niatnya? Untuk memastikan perwakilan yang lebih inklusif, ia membuka ruang kepada golongan profesional, wanita, teknokrat dan pemimpin belia untuk mempunyai suara langsung dalam penggubalan dasar tanpa terikat dengan politik kepartian tradisional. Berkenaan persempadan semula, itu adalah di bawah bidang kuasa mutlak dan bebas Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang ketiga, ada pula dakwaan kononnya kemajuan Johor hari ini adalah semata-mata hasil ihsan kerajaan persekutuan. Walaupun kita mengalu-alukan peruntukan infrastruktur daripada persekutuan, yang sebenarnya adalah tanggungjawab Putrajaya untuk memulangkan kembali hasil cukai kepada penyumbang ekonomi negara. Biar kita jelaskan fakta ini. Ledakan ekonomi Johor dipacu dari dalam negeri itu sendiri. Zon ekonomi khas Johor Singapura JSSEZ, kemasukan pusat data global secara besar-besaran dan pembangunan perniagaan yang rancak adalah hasil langsung keyakinan pelabur terhadap kepimpinan kerajaan negeri. Johor bukanlah sekadar menumpang sampan yang ditarik oleh kapal persekutuan. Johor adalah kuasa besar ekonomi yang sedang memacu seluruh negara ke hadapan. Barisan Nasional telah lama menjadi tulang belakang kepada struktur politik dan juga sosial di negeri Johor. Jika anda mahukan pertandingan berdasarkan prestasi, kestabilan dan ekonomi masa hadapan, bangsa Johor tahu dengan tepat siapa yang membawa. Okay dah, aku skipkan sebab suara dah slow. Okay. Pastikan bangsa-bangsa Johor jangan bagi peluang dekat Pakatan Harapan. Ingat, bangsa-bangsa Johor jangan bagi peluang dekat Pakatan Harapan. Sudahlah. Sudah. Dia dah jadi kerajaan pusat. Dia dah jadi PM dah. Sebab tujuan utama dulu nak angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Now dia dah jadi PM dah. Dia dah berjaya jadi PM. Cukup. Okey, selepas habis tajuk ni, aku nak tutup dengan ucapan Rafizi Ramli, kempen yang terakhir pada tahun 2022 dan kita tutup dengan isu YB Melina kan Malina? YB apa tadi tu? YB Marina. Sebab hampa bayangkan ada satu portal ni, The Coverage Media. The Coverage Media ni neutral. Dia
account page dia dekat Facebook dia memang ataupun dekat Google dia memang neutral. Dia bagi komen sama rata semua masalah, semua parti. Dan tak kira aku nak tutup dengan kenyataan yang dipost oleh the coverage media. Lepas ni aku nak bawa ucapan YB Rafizi dulu. Jom kita dengar kesombongan Parti Keadilan Rakyat, pemimpin Presiden Parti Keadilan Rakyat merangkap Perdana Menteri. Kita dengar. UMNO Barisan Nasional, GPS, GRS. Saya mengambil pendekatan. Kalau benar, mungkin saya fikirkan kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Okey, seterusnya. Prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berunding dengan baik, tidak menegur dan menyergah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud bil hikmah. Tapi jangan salah baca. Jangan salah faham. Jangan ugut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan. Sebab itu saya setuju dengan sarana. Kalau betul mereka merasakan sudah sampai masanya di negeri-negeri, ya, mula di Johor. Kita sambung di Negeri Sembilan. Dan saya renung. Kalau benar, mungkin saya fikirkan kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Dah, ulang yang sama je. Sebab kadang-kadang video-video ni aku tak dengar habis pun kadang-kadang kan. Aku tengok, uish, boleh bawa ke dalam live. Aku download terus. Sambil-sambil drive ke, sambil apa-apa ke. Itu ya. Tapi itu semua retorik saya. Kita tunggu esok. Kita tengok Negeri Sembilan bubar ataupun tak. Kita tunggu esok. Tengok, sambil-sambil aku nak check. Tengok, ada ke tak Anthony Loke keluarkan kenyataan apa-apa. Anthony Loke. Sebab ada satu lagi video ni, Anthony Loke kata dia tak mau kena patuk kali kedua. Ni mana Anthony Loke. Ada video tu. Ni. Ni satu lagi. Tak ada soalan. Okey, ini Anthony Loke cakap apa? PH tak mahu dipatuk ular 2 kali. Hey. Dah, aku pun heran awak. Hang dengan PH dengan BN ni memang dah bergabung lama dah ke ataupun bergabung disebabkan kerajaan persekutuan? Tergantung. Pilihan raya umum hari itu tergantung. Cokia lah. Aduh, hang nak mengharapkan PH hari ni nak menumpang kekuatan UMNO BN. Sedangkan UMNO BN tak mau pun Pakatan Harapan. Terhegeh orang kata. Kalau semua dah salah DAP, tak ada soalan nak kerjasama. Kita pun tak ada niat nak bekerjasama dengan pihak PAS. Sebab dia semua pun salahkan DAP. Jadi selepas nak salahkan kita, takkan kita nak kerjasama dengan mereka. Bersatu itu lebih kurang sama lah. Dia 2 kali 5, 5 kali 2. Okay. Jadi kita seperti yang saya katakan, Bersatu kita pernah ada kerjasama. Kita jangan dipatut 2 kali oleh ular. Okay. Jadi seperti yang saya katakan, PH mesti mengambil satu pendirian yang berhati-hati, okay? Terutama dengan pihak seperti Bersatu dan PAS. Sebab kita pernah ada pengalaman bekerjasama dengan kedua-dua parti ini. Dan pengalaman yang pahit, okay? Terutamanya oleh Bersatu. Mereka bukan sahaja kerjasama, membentuk kerajaan. Malah kita menyokong calon daripada Bersatu menjadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya kita dikhianati, dijatuhkan, dikhianati sebegitu. Jadi memang saya secara peribadi tak percaya kepada bentuk kerjasama seperti ini. Ya, itu daripada Anthony Loke. Tak apalah. Itu dia duk. Aku ingat ke sebab aku dengar tak habis pun video tu. Aku nampak dia patut 2 kali download. Copy link dan download. Rupanya dia respon kepada PAS. Dan PAS pun respon balik tau. Abdul Hadi Awang pun respon balik. Aku tak pasti aku ada like ke tak video tu. Aku rasa aku tak like. Tapi itulah hakikatnya cerita dia. Abdul Hadi Awang pun respon. Kami pun tak mau DAP lah. Okey. Ini dia. Okey. Ini kita nak habis dah live kita ni. Aku nak bawa ucapan Rafizi pada tahun 2022 dan kita nak kembali ke Marina. Betul tak? Marina nama. Aku dulu Marina. Sebab The Coverage ada keluarkan kenyataan dan aku tengok dekat Facebook pun banyak juga. Ada 1-2 orang keluarkan kenyataan dan mengharapkan Marina masuklah ke dalam parti bersama sebab dia mempunyai sokongan di DUN
Skudai kan, Skudai di tempat dia wakili hari ini. Tapi sekarang dah bubar lah kan. Okey.